Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, nasi lemak satu. Nasi lemak ni sekejap ni Ni nasi lemak kita, nasi lemak kukus Okey. Nasi lemak Abang Sudin. Nasi lemaknya dicukur panas-panas. Okey. 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 Nasi lemak macam biasalah kan. Timun, Wajib ni. kacang. Okey, kita ada lauk ayam goreng macam biasalah, nasi lemak ayam goreng kan. Ayam goreng berempah, yang ni ayam goreng crispy Okey. Ayam goreng crispy, kita ada ayam kunyit. Okey. Kita ada daging rendang. Okey. Kita ada kupang, kita ada sotong. Kita ada paru. Kita banyak. ada ayam rendang. Kita ada ayam asam pedas. Dan terakhir sekali kita ada ayam lemak cili padi. Oh, asam pedas Macam-macam tau. Tapi favorite dekat sini yang paling anu sekali ni je lah. Ayam ayam asam pedas. Tengah bang satu ayam asam pedas. Ayam asam pedas Nampaknya ayam asam pedas kita tinggal berketul aja. Laku Alhamdulillah. Okey, bagian ni boleh? Boleh. Bagian apa Okey. Okey, lepas tu macam biasalah sambal dia Sambal tumis Okey, sambal. Okey, ada nak tambah lauk tak? Kita ada telur puyuh ada, telur ayam biasa ada, telur mata ada. Telur mata bang, telur mata. Telur mata Okey. 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 Kalau sini berapa bang? Kalau macam gini RM9. RM9? Ya, RM9. Oh, okey. Okey. Nasi lemak Abang Sudin. Mana-mana beli nasi lemak ke, nasi bajet ke, kita punya air memang khas. Percuma. Ambil je lah. Ambil saja. Ayam crispy dan nak sambal. Set nasi ni dengan telur. Ya. Okey. Banyak. Satu ayam. Kat sini berapa ringgit kat tadi? 18. 18. Okey. Kita untuk nasi lemak ni, kita start pukul 6 petang. Okey. Pukul 6 petang sampai habis. Hari-hari kita buka, hari Minggu kita ambil satu hari memang kita rehat lah. Ahad dah tutup Hari Ahad tutup. Okey, baik. Terima kasih bang. Okey, sama.